Okay, Assalamualaikum. So untuk video kali ni aku akan ceritakan untuk yang tajuk kemahan 2/1. Nanti aku letak kat situ nanti dia punya apa orang kata page muka depan tu, InsyaAllah. So perjalanan kami buat camping dekat Batang Kali. So aku dengan kawan bertiga. So kita orang bertolak pagi. So kiranya dalam pukul 10-11 macam tu lebih kurang dah sampai dah. So kita orang plan 3 hari, tapi disebabkan ada urusan lain, so kita orang pun ambil plan untuk 2 hari 1 malam untuk orang kata menginap dekat situ. Sambil-sambil pun aku pun kira dekat air dekat kawasan Batang Kali tu aku ada kisah aku sendiri juga. So nanti next video aku cuba sampaikan untuk kongsi lagi sikit lagi tu kan. Yang ni dia bagi aku seram juga. Sebab kita orang pun masa kita orang sampai tu memang ramai. Sebab pagi kan, orang kata pagi tu pula hari Minggu, weekend, so ramai lah orang datang apa semua. So kita orang pun ambil barang apa semua kan. So prepare barang, ambil kemah apa semua. So kita akan cari set up kawasan mana nak orang kata nak pasang kemah apa semua. So kita orang decide dia ada orang kata tiga tempat, maksudnya atas, tengah dan bawah sekali. So bawah tu bahaya sebab risau kepala air. So kita orang decide ambil yang tengah-tengah atas sikit. Lepas tu ada batu besar sebelah. So lepas tu kita orang pun ambil lah barang, isi barang apa dekat situ apa semua kan, untuk lampu, perkakas makan apa semua kan, alat lain apa semualah dan sebagainya. Jadi so kita orang set up apa semua, buat keluarkan semua barang-barang lain tu. So ada member kawan ni kita rest sekejap dalam 2-3 minit. Lepas tu kita pasang apa semua kan. So kita sambung sekejap. Alright, okay, kita sambung. So selepas rehat dalam 2-3 minit kan, so kita orang pun inilah orang kata pasang kemah apa semua, flat sheet apa semua kan. Lepas tu lepas pasang apa semua, so ada yang kawan tu dia makan dulu kan. Orang kata yelah, sarapan pun mungkin minum air je pagi tu. Aku macam biasa lah, nasi lemak macam tu kan, pun biasa lah. Dah masuk dah tengah hari, so kita orang akan prepare nak makan ke ada yang nak mandi kan. So okay, lepas daripada situ kita orang mandi macam biasa. So ramai masa tu kan. Lepas pada ramai tu, ramai lah datang kan, nak mandi apa semua. Ada yang 1 family, 2 family, ada yang dah pasal kemah apa semua kan. Memang ramai mandi. Adalah kejadian 3 orang lemas, tapi Alhamdulillah sempat diselamatkan daripada kawan aku lah yang selamatkan 3 orang tu, Alhamdulillah. So kita orang pun dah mandi apa semua kan. Mandi agak lama agak lah, borak-borak orang situ apa semua kan. Dalam orang kata dah jumpa orang yang berbeza dengan kita lah, kira macam tanya daripada mana apa semua kan. Borak hilang bosan lah.
Ya dah lama kan asyik kerja je. So kita orang borak macam biasa. Jadi so dah settle dah semua tu. Hari pun orang kata aku dah ringkaskan. Aku ringkaskan. Lepas tu sampailah orang kata dah hampir dah pukul 6 dah senja. So kita orang pun decide lah untuk plan malam ni nak buat apa semua. So kita orang mandi lagi sekali lah. Orang kata ni mandi untuk bersihkan badan apa semua, solat lah. So malam tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebelum malam kejadian tu aku rasa tak sedap hati dah. Macam biasa aku memang macam tu lah. So aku tak cerita apa-apa. So aku relax je, buat relax je. Sebab kita nak bercamping, orang kata nak rest, nak relax, kata nak tenang-tenang kan. So adalah dekat dengan senja kan, orang tu dah cakap kalau senja-senja ni jangan terlampau hura-huri sangat. Sebab kita orang bertiga je. So ada lagi lah kemah yang atas sana, tapi dia orang ada yang balik, ada yang stay kat situ. Tapi dalam kalau kira dalam dua je lah yang stay tu sekali dengan kemah kita orang kan. Jadi malam tu sebelum maghrib tu kita orang ada juga prepare macam nak buat bakar-bakar macam unggu api kan. So decide, so kita pakai geng ni kira kita cari kayu api. So dalam sedang tengah cari kayu api apa semua tu, aku dengar lah suara. Maksudnya macam kawan aku ni macam biasalah, dia macam biasa je, orang kata macam panggil je nama kan, ni tolong ambilkan parang tu, dia nak ni kan. Jadi aku pun, sebab aku rasa jarak dia dengan aku tak jauh sebenarnya, dia jarak macam tak sampai 100 meter aku rasa, lebih kurang macam tu lah. Tapi aku dengar lain lah, dan aku dengar macam Mate tolong ambil parang tu lah. So aku pun ambil dan follow kat dia. Dia pun macam tergamal sekejap, kata bila masa pula aku minta parang. Tak ada pun. Aku tengah cari api kan, dengan seorang lagi pula ada member aku seorang lagi tu. Aku macam tadi aku dengar dia minta parang dengan lighter sekali lah masa tu. Aku dengar yang tu lah. Aku pun je macam tak best lah, ada datang tak best kan. So masuklah senja. So kita orang mulalah buat bakar-bakar yang BBQ lah kan. So aku cuba tanya kawan aku, tanya dia, tadi betul ke kau tak panggil aku macam ni kan? Dia kata tak ada, sebab dia tengah fokus cari kayu api kan. Masa tu dah hampir 7.30 lah lebih kurang, dah nak masuk maghrib lah. Jadi aku pun rasa macam masa tu fikir macam tak kena. Selepas dari situ jadi sebab kita orang dah borak tu pasal dua semua dah makan apa semua kan. Ada yang dengan makan main telefon, tapi telefon pun masa tu orang kata dekat kawasan hutan dia slow sikit lain. So aku punya telefon je lah. Itu pun kadang-kadang internet pun ada naik 1 bar 2 bar jatuh kosong. Jadi so kita orang masa tu tak ada buat apa pun. Kata malam sikit buat kopi. So sebelum buat kopi tu aku dah ternampak satu kelibat ni. Dia bermula daripada kelibat selepas solat maghrib kan. Masa tu aku nampak satu kelibat. Kau kata dah siap solat semua, aku nampak budak berlari laju. Masa tu aku macam anak siapa pula kan, laju je berlari kan. Tak tegur lah, cuma aku macam siapa ni kan. Orang kata masa tu macam ada yang tak kena kan dalam hati lah.
Lepas pada situ